Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Susu kambing. Susu kambing. Ulala, sedapnya. Okey, sebenarnya saya dah lama tak buat video ni, melainkan agak sibuk sedikit dengan tugas-tugas lain yang perlu diutamakan lagi lah. Okey, walau bagaimanapun ini video sebagai pengubat rindu. Okey, sebenarnya hari ni saya berkesempatan untuk pergi ke HQ Las Susu Kambing, tempat di mana saya restock. Selalu saya restock dekat HQ lah. Semua stok-stok susu kambing saya direct dari HQ Las Susu Kambing. Jadi tak ada orang tengah, tak ada orang tepi, orang kanan, orang atas, orang bawah. Jadi saya ambil direct dari HQ dan kita edarkan kepada semua pengguna-guna Las Susu Kambing di sekitar kawasan. Dan kita post juga seluruh Malaysia, kita post. InsyaAllah kita ada sediakan penghantaran post ke rumah anda. Sebenarnya saya dah sampai dah dekat pusat HQ ni. Cuma saya masih menunggu orang yang saya janjikan untuk berurusan untuk ambil stok. Sebentar lagi, InsyaAllah kejap lagi kita akan masuk ke dalam untuk mengambil stok yang di booking lebih awal. InsyaAllah kali ini penuh lagi bonet saya, penuh lagi kereta saya. Yang lepas, kalau pernah tengok channel Susu Kambing Las, korang tahulah berapa penuhnya kereta saya. Dan kali ini dijangka pun akan penuh juga, sebab kuantiti tu lebih kurang yang lepas juga. Kali ini saya akan penuhkan kereta saya, InsyaAllah. Okey, jom kita terus masuk ke dalam HQ Las Susu Kambing yang berada di Negeri Sembilan. Masa ni saya dah isi stok dalam kereta. Bahagian depan ni dah penuh dah tak boleh dah. Cuma 2 tingkat je. Lepas tu bahagian tengah ni pun cuma 3 tingkat. Itu pun dah penuh dah sampai sebumbung dah tak boleh muat lagi lah. Yang ini bahagian belakang, iaitu bonet pun dah penuh, dah tak boleh isi lagi dah. Masa ni saya terjumpa Sekatan Jalan Raya Pijang Risau. Kita ada surat kebenaran daripada MITI dan dari company. Assalamualaikum. Atas susu kambing bang. Ke mana ni? Ke Semenyih. Ke sini. Aha. Yang punya ni Surat company dengan dari MITI. susu kambing apa sebut? Sebut. Baru ambil ni kat Senawang. Saya stokis untuk edaran Kajang dengan Semenyih. Nama saya atas sekali. Salfizam. Salfizam Salamun. Okey, terima kasih je Okey, sama. Selamat tugas. Terima kasih. Okey, kita ada COD petang ni. Yang ni kita dah letak dekat atas customer punya rumah lah. Yang ni saya singgah dekat pejabat KTMD untuk post ke konsultan yang order. Okey, alhamdulillah semua kerja kita dah settle hari ni. Hari ni semua kerja kita dah settle. Kita dah ambil stok dekat HQ.
kita dah pergi pejabat pos KTMD, kita dah pergi pejabat pos laju, kita dah pergi COD, dan sekarang kita menuju balik ke rumah dah. Ini pun dah masuk, dah petang dah. Yang lain pun dah balik kerja dah dekat pejabat. Jadi saya pun nak balik rumah, nak standby untuk berbuka puasa pula lah. Dulu pertama kali restock menaiki kereta ni, rasa takut-takut jugalah kan. Walaupun tak bersalah, tapi kita rasa takut juga. Bergegar lutut menghadap Sukatanjaya Polis. Abang polis ada, abang askar ada yang berjaga kan. Terima kasih kepada mereka. Dan mereka pun bagi kerjasama yang erat, yang baik lah. Tak payah tanya, sebab kita dah ada kelulusan. Kalau nak tengok, ada video kat atas ni. Tengok kat atas ni klik kat situ nanti. Saya sediakan link kat atas. Seperti biasa, jikalau ada sebarang komen, boleh tinggalkan di komen bawah ini. Dan jikalau ada sebarang pendapat atau penambahbaikan, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Jikalau ingin buat tempahan las susu kambing ataupun sebarang pertanyaan lah berkenaan dengan susu kambing las ni, jadi boleh terus WhatsApp saya. Saya ada tinggalkan nombor WhatsApp di bawah ni kan, di bawah ni. Okey, kepada yang baru menonton video ni, terima kasih dan selamat datang. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menonton video saya pada kali ini. Dan jangan lupa kepada yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Kalau korang aktifkan, korang akan dapat segala video-video yang terbaru daripada saya lah. Susu untuk sekeluarga, itu yang adik suka. Las nak beli semakin mudah.